Merdeka! 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 Alhamdulillah, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga rakan-rakan kita semua di penduduk 1B kebanggaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan ini. Kenapa saya kata begitu? Kerana Hari Kemerdekaan ini merupakan hari yang di mana negara kita bebas dari segala cengkaman penjajah, dan selepas kebebasan tersebut, bagaimana cara kita rakyat ini untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Dan alhamdulillah di negara kita Malaysia yang tercinta ini, kita dapat rasakan bahawa kita begitu aman, begitu damai, hidup dalam suasana yang harmoni, kita sentiasa saling bersatu, ya, kita tidak mengira kaum, kita tidak mengira bangsa. So kita dapat hidup dengan harmoni di dalam negara kita yang tercinta. Jadi kita ingin mewariskan satu kemerdekaan yang betul-betul kita rasa selayaknya untuk kita anugerahkan kepada anak cucu kita di masa hadapan. Jadi untuk peringatan kepada diri saya dan juga rakan-rakan, marilah kita sama-sama meraihkan atau sambutan kemerdekaan untuk yang ke-69 ini. InsyaAllah dengan kemerdekaan yang ke-69 ini, InsyaAllah kita akan bertemu pula untuk kemerdekaan yang ke-70 nanti, insyaAllah. Jadi negara bebas, negara merdeka, anak cucu kita insyaAllah akan menyambung waris dengan lebih baik di masa hadapan, insyaAllah. Bagi saya adalah kemerdekaan itu apabila saya boleh bertindak, berfikir dan membuat pilihan berdasarkan fakta, ilmu dan juga rasional. Saya tak terikut dengan mana-mana hasutan, mana-mana viral ataupun mana-mana faktor yang membuatkan kita berfikir tidak waras, tidak rasional. Itulah kemerdekaan bagi saya untuk hari ini.